Raja untuk kitab prinsip dan pedoman. Pada sesi kedua ini kita menyambung bab yang keempat. Bab yang keempat, roh keagamaan di sebalik suhbah sufiyah. Fadhal. Pendahuluan, ilmu tasawuf amali ialah satu ilmu yang membahaskan tentang konsep suhbah tarbiyah yang diamalkan oleh golongan sufi dalam melaksanakan prinsip-prinsip ilmu tasawuf dalam bentuk pentarbiyahan. Ianya juga disebut sebagai suhbah sufiyah atau persahabatan kesufian. Ianya membahaskan tentang metodologi dan prinsip yang terkandung dalam persahabatan kesufian dalam proses pentarbiyahan seorang syekh sufi kepada muridnya yang lebih dikenali sebagai tarekat sufi. Ruh di sebalik persahabatan kesufian adalah konsep al-ukhuwah fillah dan al-mahabbah fillah. Maka faedah daripada bersuhbah dengan pewaris Muhammadi iaitu murabbi atau pembimbing yang diizinkan untuk mentarbiyah yang meningkatkan peringkat-peringkat kerohanian para murid yang bersambung salasilah pentarbiyahannya dari guru kepada guru sehingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghimpunkan antara syariat dan hakikat ialah dengan melazimi adab-adab yang terkandung dalam pentarbiyahan setelah diikat bai'ah tarbiyah dalam hubungan pentarbiyahan. Di dalam suhbah sufiyah ini, ruh di sebalik tariqah sufiyah ataupun tasawuf amali adalah konsep al-ukhuwah ataupun al-mahabbah fillah. Satu konsep yang menjadi ruh di dalam hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Al-ukhuwah al-diniyah ataupun al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan atas dasar iman dan mahabbah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip dasar yang mendasari ruh ukhuwah fillah ini ataupun yang kita boleh katakan yang memayungi konsep ukhuwah fillah dan mahabbah fillah di dalam tariqah sufiyah ialah at-ta'awun, ataupun di sebelah itu disebut at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, itulah tunjang yang seri bagi ukhuwah fillah dan mahabbah fillah yang ada di dalam suhbah sufiyah. Saling bekerjasama. Jadi dua pihak, murid dan guru itu bekerjasama untuk ke arah bir dan taqwa, ke arah kebaikan dan ketakwaan. Jadi ini ialah dasar bagi persahabatan. Persahabatan takwa itu adalah persahabatan ta'awun, kerjasama. Sebagaimana guru membantu ketakwaan murid, maka murid juga membantu ketakwaan guru. Ya. Barakallah. Ketakwaan guru dibantu oleh ketakwaan murid dan dibantu dalam perhubungan kepada murid, dan yang ketakwaan murid juga dibantu oleh perhubungan dengan guru. Kerana iman ini dua hala, ya. Nabi SAW itu mengajarkan iman itu dua hala, saling mengambil faedah dan mendapat faedah, al-istifadah wal ifadah. Sebab itu dikatakan sebaik-baik orang yang memberi manfaat kepada kita ialah orang yang menerima kebaikan daripada kita. Ya.
sebaik-baik orang yang memberi manfaat kepada kita ialah orang yang menerima kebaikan daripada kita. Jadi seorang murabbi itu diamanahkan untuk mentarbiyah, maka sebaik-baik yang memberi faedah kepada guru yang boleh mentarbiyah itu ialah murid yang ditarbiyah. Sebagaimana guru yang mengajar, sebaik-baik yang memberi manfaat kepada guru yang mengajar ialah murid yang belajar. Sebab tu dia kata as-sami' syarik al-mutakallim. Orang yang mendengar itu bersekutu dengan yang berkata-kata. Dan disebutkan lagi al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Orang yang belajar dan mengajar dan belajar itu berkongsi dalam pahala yang sama. Kerana kalau tak ada yang belajar, tak ada yang mengajar. Jadi hubungan dalam kesufian itu ialah hubungan dua hala. Seorang guru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan murid yang boleh dia membimbingnya ke jalan Allah dan menjadi sebab dia mendapat kebaikan yang banyak dalam maksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adal alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan itu akan seumpama orang yang melakukan kebaikan. Jadi murabbi juga mengambil faedah daripada murid yang bersahabat dengannya. Apatah lagi murid mengambil faedah suhbah tadi daripada guru. Maka ada ta'awun alal birri wa taqwa. Maka tidak semestinya guru murabbi itu tak ambil faedah daripada murid. Ya, kadang-kadang kebaikan murid yang tidak ada pada guru akan menjadi contoh kepada dia untuk diikuti. Ya. Tapi tidaklah murid pula yang tasaddur. Tasaddur tu dia pula yang menonjolkan diri untuk membetulkan guru. Itu tak betul. Ya, kerana menjaga adab-adab yang ada bagi seorang murid. Tapi seorang guru pasti mengambil faedah daripada muridnya. Kerana dia mempunyai malakah ataupun bakat. Orang kamil ini, orang yang sempurna ini, murabbi itu, orang yang punyai bakat untuk mengambil apa sahaja kekurangan dan kesempurnaan yang ada di hadapan mata dia sebagai penyempurnaan. Apa sahaja kamal wa nuqsan itu dijadikan sebagai takmil, penyempurnaan. Apalagi dengan para muridnya. Dia macam lebah yang boleh convert menjadi madu. Kemudian mahabbah dalam Al-Quran ini memang disebutkan dalam surah Al-Hashr ini, walladzina tabawwa'u darul wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi orang-orang yang sudah mendiami negeri Madinah itu dan beriman sebelum mereka datang, sudah pun mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Maknanya jiwa orang-orang Ansar ini sudah mengasihi orang-orang Muhajirin. Kerana apa? Kerana cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Para sahabat ini menjadi inspirasi kepada cinta mereka kepada sesama mereka ialah cinta mereka ke atas. Nabi SAW mempunyai formula yang sangat besar. Ketika orang mencintai Nabi SAW dengan cinta melebihi diri mereka, maka mereka boleh mencintai semuanya kerana nilai Nabi SAW. Orang Aus dan Khazraj sahaja, mereka ni bergaduh lama dah. Mereka ni bergaduh lama.
Dan mereka pun tak boleh nak menguruskan masalah mereka itu secara sempurna. Walaupun selalunya berdamai, tetapi menguruskan hati mereka itu tidak boleh sempurna, melainkan Nabi SAW menarik cinta mereka kepada yang lebih tinggi. Iaitu cintai Nabi SAW, kemudian cintailah para sahabat kerana nilai Nabi yang ada dalam para sahabat. Nilai Nabi yang ada dalam para sahabat. Ini ialah sahabat Nabi. Ini ialah sahabat Nabi. Ini ialah sahabat Nabi. Dan Nabi memulakannya dengan orang yang jauh dulu. Kerana orang yang dah dekat ni mungkin ada masalah yang lama. Maka Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Ini orang yang tak ada hubungan asal. Nabi tidak mula mempersatukan Aus dan Khazraj dengan mahabbah ini. Nabi mempersatukan orang yang jauh dulu. Akhirnya persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansar dengan mahabbah kerana Allah dan Rasul ini menghilangkan keakuan mereka. Siapa pun yang di hadapan mereka, hilang keakuan mereka. Dia tidak selektif. Aku dengan kau je, yang dengan lain tak. Kerana cinta mereka kepada Allah dan Rasul tu teratas, maka siapa sahaja yang ada kaitan dengan cinta Allah dan Rasul, mereka akan utamakan. Ketika dipersaudarakan antara Aus dengan Khazraj, kan akhirnya ada kisah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ubadah, tak silap. Itu kan dipersaudarakan antara Aus dengan Muhajirin dengan Ansar. Abdul Rahman bin Auf itu di-offer sebahagian harta dan sebahagian isteri. Sebahagian harta dan isteri. Maknanya mereka tidak pernah kenal di Mekah. Mereka tidak ada hubungan saudara pun. Tetapi kerana persaudaraan itu kerana Rasulullah SAW, maka dia offer sebahagian daripada semua yang dia miliki. Ini asas ukhuwah fillah yang yang pertengahan, iaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak tidak beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna tadi sampai dia suka apa yang orang lain dapat, apa yang dia suka untuk dirinya dapat. Maka dia bahagi sebahagian hartanya, sebahagian isterinya. Maknanya dia kata, wahai Abdul Rahman, kau pilih saja mana isteri aku yang kau berkenan, aku akan ceraikan dan bagi kepada engkau. Ini level mahabbah yang tak terbayang oleh kita kepada kawan karib kita pun. Tak ada kawan karib kita pun tak offer macam tu. Yalah, kita pun kebetulan satu je isteri. Yalah. Tapi cerita level ini, kita tak offer sampai tahap itu. Tapi ini Abdul Rahman bin Auf ni Muhajirin, yang seorang ni Ansar. Sayyidina Abdul Rahman kata, tak perlu kau tunjukkan aku mana pasar saja aku boleh buat haluan aku. Jadi ukhuwah yang Nabi letak ini, cinta kepada sesama itu mengatasi cinta kepada diri sendiri itu, menyebabkan Aus dan Khazraj pun boleh saling mencintai. Kerana Muhajirin dengan Ansar yang tak ada hubungan dekat pun boleh dipersaudarakan. Apalagi Aus dengan Khazraj yang satu usul yang sama. Jadi akhirnya mereka berdamai kerana Nabi mulakan di sini, maka berhubung di sini. Nabi tidak direct, aku nak satukan Aus dengan Khazraj. Ini kan masalah kaum masing-masing. Dia orang lebih tahu. Tapi Nabi satukan di sini, maka tersatu di sini. Yang penting mahabbah. Bahkan ayat ini kan diturunkan satu kisah yang luar biasa. Cinta sahabat kepada Nabi SAW menjadikan siapa saja yang ada kaitan dengan Nabi, ada kaitan dengan orang itu. An Abi Hurairah radhiyallahu Nabi SAW diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah, anna rajulan atan Nabiyya SAW, seorang lelaki, random lah, tak dikenali betul pun siapa ini, kata Abu Hurairah, datang kepada Nabi SAW, faba'asa ila nisa'ihi. Maka Nabi SAW bawa orang ni dan
pergi kepada setiap bilik-bilik isterinya, tanya, apa makanan yang kita ada? Maka fakulna ma'ana ilal ma'. Kita tak ada makanan, tinggal air bolehlah untuk diminum. Qala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW keluar balik setelah sembahyang Isyak tu, yang tinggal banyak orang Ansar sahaja. Orang Muhajirin pun tak ada dah kat situ. Maka Nabi SAW mengatakan, may yadummu, siapa yang menghubungkan ataupun yudifu, yang menyandarkan ataupun yudayifu, mempertamukan. Hadza faqala rajulun minal ansar ana. Satu lelaki daripada Ansar, tak tahu siapa lelaki ni, tetamu Nabi ni. Ini tetamu Nabi, okey, dia kata, siapa yang boleh bagi dia bertamu malam ni? Orang Ansar, tak ada orang, okey. Aku, wahai Rasulullah. Dia pun tak tahu apa yang ada dekat rumah dia. Tak sempat WhatsApp orang rumah ke apa dia, tak. Aku, wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imraatihi, dia bawa jumpa isteri dia. Faqala akrimni dhaifa Rasulillah. Kita kena muliakan tetamu Rasulullah ini. Kenapa dimuliakan? Bukan ada kaitan dengan dia, tapi ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta luar biasa yang Nabi susun. Bagaimana orang tak hidup lagi kerana keakuan mereka, kerana keakuan mereka sudah diragut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh bagi tetamu ini makan? Akhirnya bawa orang Ansar tu bawa kepada isterinya, akrimiha dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena muliakanlah tetamu Nabi SAW ni. Faqalat ma indana illa kutu sibyan. Sibyani, kita tidak ada makanan melainkan makanan yang asas bagi anak-anak kita. Makanan asas. Bukan makanan lebihan, makanan asas. Kut. Makanan asas. Anak-anak kita je yang tinggal. Maka disiapkan dan ditidurkan anaknya. Falam iza aradu asya, ketika nak makan malam, fahayyat, maka isterinya menyediakan ta'amaha, maka dimalapkan lampunya dan ditidurkan anak-anaknya, kemudian diberi makan orang itu dalam keadaan tak ada cahaya, seolah-olah mereka juga makan. Maksudnya tetamu itu makan dalam keadaan dia rasa tuan rumah pun makan juga. Faja'ala yuriyanihi, menunjukkan kepada dia, annahuma ya'kulani, mereka berdua pun makan, macam bunyilah makanan ke apa. Akhirnya, sebab satu portion makanan kanak-kanak takkan cukup untuk 3 orang. Jadi mereka pun, maknanya, mereka bukan sahaja buat baik, tapi buat baik dengan penuh adab. Tak ada buat baik cincai-cincai, tak. Mereka fikir macam mana nak membuat kebaikan, tetapi dengan adab. Supaya tetamu tu tak rasa, makanlah sekali. Ini kreativiti orang yang belajar adab daripada ahli adab Nabi SAW. Dia tahu apa nak buat. Nabi tak payah suruh pun. A, B, C, D. Tak. Kreativiti masing-masing. Ada jujur, ada akhlak, semua jadi. Akhirnya, tidur lelaki itu. Kemudian, pagi itu, Nabi SAW senyum. Dan menceritakan tentang kejadian itu dengan penuh kekaguman. Maka Allah SWT menurunkan ayat Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan ke atas diri mereka, orang lain itu, walaupun mereka sendiri mempunyai keperluan dan hajat masing-masing. Ala kulli hal, ini kisah bagaimana orang mendapat bahagian daripada mahabbah. Kita bukan melihat kepada perbuatan itu. Kita pertama melihat kepada kekuatan yang melahirkan perbuatan. Kekuatan itu, kudrah alal amal itu. Kalau kita nak tiru, penat. Tapi kalau kita ada kekuatan itu, kita rehat. Orang sufi,
sedang membina kekuatan itu dari dalam, bukan membina amal dari luar. Sebab tu orang sufi jarang membahaskan fadail, amal. Tak cerita kau buat ni dapat ni, kau buat ni. Ciptakan kudrah. Faham dulu akhlak, nanti akhlak akan membentuk amal yang sesuai dengan akhlak itu. Tak cerita pasal ini syurga mana ni. Orang tasawuf pergi ke sisi itu. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat. Cintanya kepada Nabi SAW merehatkan diri mereka daripada takalluf, terbeban untuk mempertamukan tetamu Nabi SAW. Aduh, menyesal aku terima. Tak terbeban. Tahu macam mana nak buat. Okey, senang saja. Ya, kerana mahabbah mereka kepada Nabi SAW. Ya, itu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, daripada Imam Al-Bukhari riwayatkan. Jadi ayat ini merakamkan 3 perkara besar dalam mahabbah. Pertama, mahabbah fillah merentasi darah dan tempat tinggal. Ya, ayat yang tadi. Dan yang kedua, had minimum seseorang berhubung kerana Allah tidak rasa hasad. Tak senang tengok orang senang. Tak senang. Ada orang, dia senang tengok orang susah. Sudah hasad betul. Senang tengok orang susah. Tapi ada orang yang dia hanya tak senang tengok orang senang saja. Dia tak boleh rasa senang. Bahkan kadang-kadang nak menzahirkan gembira pun tak boleh. Wah, tahniahlah engkau. Dia tak boleh. Sebab tu tanda kita ini tidak hasad itu, kita boleh mentahniahkan orang atas apa sahaja kebaikan mereka. Tapi dengan hatilah. Sekali dengan mulut, bukan mulut saja dalam hasad kan. Susah nak ucap tahniah atas kebaikan yang orang lain terima, itu minimum tanda hasad. Tak boleh nak menzahirkan kegembiraan. Oh, tahniahlah engkau. Paling minimum, biasa je tu. Itu jiwa yang tak boleh, tak senang tengok orang senang. Kemudian yang ketiga, orang pasal mahabbah ni kan, dia suka apa yang untuk dirinya, orang lain pun dapat juga. Kemudian orang yang berhubungan sesama mereka kerana Allah perlu mujahadah melawan keakuan dirinya agar dirinya tunduk pada mahabbah, bukan pada ananiyah. Mahabbah itu dia bermula dengan mujahadah. Dia tidak bermula tiba-tiba cinta itu terus sayang kerana Allah, tak. Dia akan terbeban dulu. Kerana akhlak mahabbah ini bermula dengan akhlak. Akhlak kan bermula dengan takhalluq. Mahabbah itu ialah akhlak hati. Maka dia kena bermula dengan takhalluq. Berakhlak dengan akhlak mahabbah itu. Samalah innamas sabru bitasabbur. Sabar itu kena berakhlak dengan akhlak sabar dulu. Mujahadah sabar. Mujahadah sabar, baru akhirnya sabar itu jadi maqam. Orang tak boleh faham sabar itu jadi dia kata baina asyiyatan au duhaha. Dia tak jadi satu malam. Sabar itu dia tidak muncul satu malam. Dia ialah proses mujahadah yang panjang. Lagi berlaku kecelaruan akhlak yang dalam, lagi prosesnya banyak. Sebab tu dalam menyelesaikan masalah kita, dia bukan troubleshoot. Tahu troubleshoot? Troubleshoot ni engineer punya dia. Kalau begini kan. Dia ialah ilaj, dia rawatan. Rawatan ni perlu kan sabar, perlu kalau tak sini boleh, sini pula tak boleh, kena cuba. Try and error. Dia ialah ilaj, bukan troubleshoot. Selesaikan. Dia ada model macam mana. Kalau tak, ni macam ni tak. Dia confusing, kadang-kadang diri gini confusing. Oh, dah cuba dah, rupanya masih salah lagi. Tak apa. Yang penting cuba. Ya. Kemudian, watak dalam sebab ini berkait rapat dengan
sohbah sufiah. Sahabat yang boleh menjadikan tetamu Nabi sebagai tetamu dia, itu contoh mahabbah fillah yang sedang diusahakan oleh tarbiyah sufi. Baca Al-Imam Ibn Ajibah itu. Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullah berkata, "Ka'annahu yashiru ila anna qawlahu ta'ala lil fuqara'il muhajirin hum ahlus sayr minal muridin wa qawluhu ta'ala walladina tabawwa'ud dar ila akhiril ayah wal wasilunal arifun ay tabawwa'u daral ma'rifah haitsu sakanuha." Maksudnya seolah-olah apa yang ditunjukkan pada firman-Nya, yaitu pemberian itu hendaklah diuntukkan kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu surah Al-Hasyr ayat 8. Kemudian mereka adalah ahli as-sayr dalam kalangan para murid, dan dalam firman-Nya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah ila akhir ayat surah Al-Hasyr ayat 9. Ialah orang-orang yang sampai dan arif, yaitu orang yang menghuni kediaman ma'rifah ketika mana mereka mendiami. Jadi orang-orang arif itu disimbolkan orang yang sudah sampai, para muridin itu yang sedang berjalan menuju mereka untuk mendapat perjalanan sampai kepada makrifah. Jadi para murabbi itu perlu isar, mengutamakan apa yang mereka ada untuk para murid. Saya duduk dengan para masyayikh itu, masa mereka dengan para murid itu lebih banyak daripada masa mereka dengan keluarga mereka. Ada seorang guru kepada guru-guru kami namanya Imam Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi ni, dia seorang tukang kasut, tapi dia ulama, mengajar. Tawaduknya beliau ni selalu datang datang lewat, murid-muridnya dah tunggu dah. Satu ketika ada murid yang datang lebih lewat daripada dia, dan baru dia perasan Imam Syekh Muhammad Al-Hashimi ini memang sengaja datang lewat, pastikan muridnya sudah sampai, kerana beliau yang akan susun kasut murid-muridnya di luar majlis. Beliau yang susun kasut-kasutnya, kasut-kasut muridnya di luar majlis, sampai murid-murid selalu hairan. Macam mana kasut mereka ni sentiasa tersusun dalam majlis? Rupanya guru mereka yang susun. Dan beliau ni asalnya tukang kasut. Orang tanya kepada beliau, "Wahai Syekh, engkau ni hidup dengan menyewa rumah. Kenapa kau tidak kumpul duit dan beli saja? Kan nanti dah jadi rumah kekal." Syekh kata, rumah pun kalau kekal tapi aku tak kekal, tak guna juga. Kan? Rumah pun kalau kekal, aku tak kekal pun tak guna juga. Jadi dia menyewa, dan dia kata kalau anak-anak aku dah besar, mereka carilah rumah sendiri. Kan? Adapun aku fokus kubur. Satu ketika di Syria itu satu bukit saya tak ingat, sudah diwakafkan oleh kerajaan. Dan bukit itu kerajaan wakafkan, siapa nak jadikan tempat tinggal, dengan syarat pandai-pandai ratakan sendiri pokok-pokoknya. Siapa ratakan, itu dia punya. Akhirnya murid-murid ni kata, "Wahai Syekh, kita dah dapat peluang untuk buat rumah engkau. Daripada kau menyewa lagi dan sebagainya, kita buat rumah." Syekh dia kata, "Aku tak setuju buat rumah, melainkan rumah itu dibahagi dua. Rumah aku dan rumah para murid." Dia panggil Darul Muhajirin. Darul Muhajirin. Sama macam ayat ni. Darul Muhajirin. Maka dia kata, "Okey, kita setuju. Kita cari tanah, kita lapangkan besar sikit, buat rumah Syekh dengan rumah para muridin." Akhirnya beliau dengan para murid ratakan. Sebulan mungkin ratakan pokok itu. Akhirnya satu ketika dah selesai, mereka nak tengok hasil ratakan bukit itu, tanah itu. Ada satu orang Turki, kata dalam riwayat itu, orang Turki yang duduk di Syam juga, di Syria, di Dimashq ni, ikut sekali dalam kalangan mereka naik. "Kamu nak pergi mana? Kita nak tengok kawasan tanah yang dah kita ratakan." Akhirnya sampai ramailah orang yang naik dan ratakan pun. Tapi bahagian yang mereka nak pergi, bahagian Syekh Muhammad Hashimi.
Apabila ikut orang Turki tu naik bersama dengan mereka, tengok tanah ni dah rata dan pemandangan view dia indah. Betul? Orang Turki kata, ni siapa punya tanah? Dia kata, ini kita punya, kami buat untuk syekh kami. Lepas tu dia datang jumpa syekh. Gitu. Dia kata, wahai syekh, tanah ni cantik. Boleh tak kau bagi kepada aku? Tanah ni cantik. Pemandangannya. Kau boleh tak bagi kepada aku? Berapa kau nak? Aku boleh bayar kalau mampu. Syekh Imam Hashimi kata, khalas. Kalau macam tu, ini kau punya. Ambil lah. Saya tak nak. Ini kau punya. Aku tak nak sesin pun. Kau ambil. Ini Allah yang punya. Ambil. Ini semua murid-murid dia. Oi, kita orang penat gondolkan apa semua. Syekh bagi kepada orang macam tu aja. Kan? Je. Adalah tak puas hati di kalangan muridnya yang kerana gurunya tu dah bagi tanah tu kepada orang. Kemudian dalam diturun di bawah itu di masjid tempat dia selalu mengajar, dia panggil semua murid dia. Maka dia katakan, siapa yang terlibat dalam meratakan tanah? Jadi semua orang yang terlibat itu datang. Dia kata, siapa yang tak redha aku bagi kepada orang itu, aku akan bayar upah dia, tebas upah dia, kosongkan bukit itu. Aku akan bayar. Berapa yang dia nak minta, aku akan bayar. Jadi murid-murid dia semua dengar Syekh nak bayar upah. Khalas. Kami halalkan sebagaimana kau halalkan. Itu tarbiyah. Akhirnya Syekh kata, okey, siapa nak ikut aku petang ni, kita pergi rata kawasan baru. Semua rata kan kawasan baru. Ala kulihat. Lepas tu dapatlah satu tanah, dan tanah yang kedua dibuat Darul Muhajirin. Syekh Muhammad Hashimi. Tapi rumahnya bila dah sebab dia dah tak mengajar kat masjid tu, dia mengajar dekat rumah tu dah makin tua. Jadi dia tak mengajar kat masjid. Saya nak cerita pasal suhbah ni. Syekh Muhammad Hashimi ni ialah guru kepada Syekh Abdul Qadir Isa, pengarang Haqaiq Tasawuf. Syekh Abdul Qadir Isa ialah guru kepada guru kami, Syekh Yusuf Al-Bahur Al-Hasani. Jadi Syekh Muhammad Hashimi ni ketika dia mengajar kuliah duha sampai dekat-dekat nak zuhur, habis. Akhirnya pelajar-pelajarnya balik, ada yang tidur, ada yang balik. Tiba-tiba ada dua orang, satu budak dengan adik dia sikit, belasan tahun baru sampai. Saya kata, engkau ni terlambat. Dia kata, maaf Syekh, kami ni ada masalah keluarga sikit apa semua nak selesaikan. Syekh kata, okey, jom kita sembahyang zuhur sama-sama. Sembahyang zuhur dan bagi makan. Lepas sembahyang zuhur, Syekh mengajar daripada awal sampai habis apa yang dia mengajar waktu kelas duha. Untuk dua orang tu saja. Syekh ulang balik pelajaran dia. Walaupun dua orang itu dah ketinggalan, Syekh ulang balik pelajaran duha tadi sampai habis. Luar biasa. Kalau saya dah tak ada lah, kau datanglah pula minggu depan. Untuk dua orang tu saja, Syekh mengajar pelajaran yang diajar waktu duha tadi, walaupun satu budak remaja dengan adik dia. Luar biasa. Ini yang kita maksudkan. Orang kena ada kudrah dulu. Kita tak boleh. Amal ini ya kita boleh contohi. Tapi kalau tak ada kudrah, takalluf. Tapi kalau memang ada akhlak, dia akan jadi mudah. Ya. Itu contoh-contoh orang yang hidup dengan makna mahabbah. Wa hadza kana wasfu as-sahabah. Inilah ciri-cirinya para sahabat. Wa bihazainil khislataini. Dalam dua sifat-sifat yang ada tadi, isar dan membantu tadi, mahabbah dan isar tadi, bukan mahabbah, tidak hasad sesama mereka dan mengutamakan orang lain. Faqu jami'as, mana mereka mengatasi manusia-manusia yang lain. Wahya akhlaqus sufiyah. Inilah akhlak orang-orang sufi yang mana mereka cuba mencontohi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kisah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi', bukan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Ubadah tu cerita perang Hunain. Sa'ad bin Rabi'. Qala li Abdul Rahman, inni aksarul ansar malan. Aku orang paling banyak harta. Jadi Nabi saudarakan dengan orang yang kufu. Abdul Rahman pun paling banyak harta di Mekah. Sa'ad bin Rabi', orang paling banyak harta di Madinah.
Dia kata fa'aqsimu mali nisfain. Aku akan bagikan harta aku separuhnya untuk engkau. Separuh harta Sa'ad bin Rabi' untuk Abdurrahman bin Auf. Wali imra'atan. Aku ada 2 isteri. Fanzur a'jabahuma ilaika. Engkau bagi tahu yang mana engkau paling suka. Aku akan tolakkan dia. Dan selesai iddah engkau kahwin dengan dia. Hadis riwayat Bukhari. Qala barakallahu laka wa fi ahlika wa malika. Semoga Allah berkati engkau pada ahli keluarga engkau dan pada harta engkau. Aina sukukum. Mana engkau punya pasar sudahlah. Mana pasar engkau? Orang kita nasib baik. Nasib baik dia tanya pasar. Kalau dia minta betul-betul pening kita. Kita. Aina sukukum. Mana engkau punya pasar? Fadalluhu. Maka mereka semua menunjukkan kepada pasar. Suk Bani Qainuqa, tempat orang Yahudi berniaga. Maka akhirnya menjadi menjadi perubahan. Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang terkaya juga di Madinah. Mula daripada bawah sampai kepada kaya. Itu riwayat. Yang seterusnya, kedudukan mutahabbin fillah dalam hadis. Ini semua riwayat mensyarahkan ayat Quran tadi. Fadl. Kelebihan-kelebihan hubungan ini sangat banyak. Antaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ainal mutahabbuna bi jalali al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Dan kelebihan ini, mereka bukan sahaja duduk di bawah naungan Allah hari yauma la zilla illa zilluh itu, yang 7 orang tu, imamun adil sampai rajulan tahaba fillah itu. Tetapi mereka juga itu lahum manabir min nur. Mereka ada mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat. Yaghbituhumu syuhada. Orang syuhada pun cemburu. Orang syuhada ni dah habis besar dah pengorbanan mereka di dunia. Nak jadi pahala syuhada ni, orang zaman dulu dia bukan mati terus. Dia bukan mati terus, kan? Luka. Dia bukan kena tembak, kena kepala mati, kan? Tak. Sampai para sahabat ada yang terbaring. Datang air yang pertama, dia kata, kau pergi kepada dia lebih penting. Pergi yang kedua, kan? Yang kedua kata, kau pergi yang sebelah sana, tu lagi nampak teruk tu. Pergi. Akhirnya sampai situ meninggal dia ni. Patah balik sini meninggal dan semua meninggal. Mereka semua tu sakit teruk. Bahkan ada orang yang dikatakan macam confirm ahli syurga. Nabi kata dia ahli neraka. Kenapa? Kerana dia tak sabar ketika dia sedang dibunuh dan badannya luka-luka parah. Akhirnya dia bunuh diri dia untuk cepat mati. Orang ingat dia dah syahid, padahal dia ahli neraka. Maknanya nak mati syahid ni bukan senang. Tiba-tiba ada orang yang orang mati syahid cemburu. Ish, kita ni terputus kepala, tangan, kaki. Ini ada orang yang dapat. Maknanya orang mati syahid nak juga macam mereka. Siapa dia? Mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Dan Imam Ghazali syarah macam mana orang yang berkasih sayang kepada Allah. Itu kemudian macam Imam Ibn Jauzi tu. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan, ishab man idza sahibtahu zanak wa idza khadamtahu sanak wa idza asabatka khasasatun manak wa in ra'a minka hasanatan sura biha wa in ra'a minka saktatan sataraha wa man idza qulta saddaqaka wa man idza qulta saddaqaka qaulak. Bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau bersahabat dengannya, dia memperelokkan akhlak dan keadaanmu. Apabila engkau berkhidmat kepadanya, dia memeliharamu. Apabila engkau ditimpa kekurangan, dia membantumu. Jika dia melihat kebaikan darimu, dia bergembira. Jika dia melihat kejatuhan darimu, dia menutupinya. Dan bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau berbicara, dia membenarkan perkataanmu. Jadi ini ciri-ciri persahabatan. Cuma akhirnya mahabbah ini terkait dengan roh kita juga. Kita senang dengan orang itu sebab roh kita sudah bersama dengan mereka. Sebagaimana disebut al-arwahu junudun mujannadah itu.
dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Bukhari juga. Ya. Roh kita ni dah memang berkelompok. Bila kita roh ahli sunnah wal jamaah, dia dengan ahli sunnah lah. Tapi kalau roh dengan fahaman lain. Kalau roh dengan mana mereka sudah ada kelompok dia. Fama ta'arafa min haq talaf. Kalau dia saling mengenal, dia akan harmoni. Fama tanakara min haq talaf. Tapi kalau dia bukan satu kumpulan, dia akan sering berselisih. Itu maknanya yamilul akhyaru ilal akhyar wal ashraru ilal ashrar. Orang baik dengan baik, orang yang buruk dengan orang-orang buruk. Kemudian hubungan kerohanian itu dah habislah. Jenis-jenis kecintaan macam Jenis-jenis kecintaan. Dalam sebuah hadis diceritakan tentang jenis-jenis kecintaan atau perhubungan. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang lelaki menziarahi saudaranya di sebuah kampung yang berlainan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan satu malaikat dalam perjalanannya itu. Ketika malaikat itu datang kepadanya, malaikat bertanya kepadanya, "Kamu nak ke mana ni?" Orang itu menjawab, "Aku ingin menziarahi saudaraku di kampung ini." Maka malaikat bertanya, Adakah kamu ada sesuatu yang perlu kamu tunaikan? Lelaki itu menjawab, "Tidak, kecuali aku mencintainya kerana Allah Azza wa Jal." Malaikat berkata, "Sesungguhnya aku ialah utusan Allah Azza wa Jal kepadamu untuk menyatakan bahawasanya Allah Azza wa Jal mencintaimu sebagaimana kamu mencintai kerananya." Jadi sering cinta kepada seseorang kerana Allah itu tanda cinta Allah kepada mereka berdua. Dalam ayat surah Al-Quran surah berapa ni? Surah At-Taubah ini ayat ke-25 ada menjelaskan 3 jenis cinta yang ada. Allah SWT berfirman, "Kun in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Ayat itu menunjukkan 3 jenis kecintaan. Pertama, cinta kepada Allah dan kerana Allah. Ya, cinta kepada Allah dan cinta kerana Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang berkaitan dengan cinta Allah dan Rasul. Kemudian cinta kerana fitrah. Cinta kepada anak ayah, cinta kepada tanah air dan sebagainya. Dan ada cinta kerana syahwat, mungkin kepada pasangan, mungkin kepada harta dan sebagainya. Jadi cinta-cinta yang 3 ini Allah tidak salahkan selagi cinta yang 2 di bawah itu Allah tidak salahkan selagi mana ianya cabang kepada cinta yang pertama ataupun di bawah cinta yang pertama. Kalau cinta yang kedua dan ketiga ini sama ataupun mengatasi yang pertama, maka Allah ancam seksa. Allah ancam seksa. Memadai seksaan Allah terhadap orang yang melebihkan cinta kedua, ketiga ni berbanding cinta pertama ialah diseksa dengan cinta itu sendiri. Cinta yang menjadi yang 2 dan 3 mengatasi cinta yang pertama itu ialah seksa Allah itu sendiri. Kerana dia terbeban dengan cinta selain Allah. Penat cinta selain Allah bukan kerana Allah dan bukan Allah penat. Penat. Ya? Orang terbeban dengan cinta itu kerana kalau dia tidak cinta seseorang kerana Allah, akhirnya dia berpisah juga, mati ke apa ke. Ya? Orang sedih tapi tak nampak Allah
yang bagi dia hubungan cinta itu pedih. Dia tak boleh nak move on, tak boleh. Tak ada cinta yang kita cinta kepada selain Allah bukan kerana Allah. Dan cinta kepada selain Allah pun, dia tidak akan terima diri kita seadanya. Mustahil. Mustahil. Kita kena jadi apa yang dia nak. Itu pun dah jadi apa yang dia nak, buat masalah sikit je hilang pula. Satu-satunya yang mencintai kita kerana nilai diri kita betul-betul tanpa kita perlu sembunyikan apa-apa ialah Allah. Allah tahu kita betul. Allah kenal kita betul. Lebih kenal daripada diri kita kenal kita pun. Kalau kita dapat cinta dia, kita tahu siapa yang benar-benar terima kita seadanya. Kalau dia nak sempurnakan, dia sempurnakan. Jangan buang masa dengan cinta yang memaksa kita untuk bersusah payah. Belum tentu dicintai dan belum tentu kekal. Allah tu sebelum kita menuju cinta dia, dia dah cinta kita dah. Sebelum kita berusaha untuk mendekati dia, dia dah dekat dah. Ketika kita menjauhi dia dengan maksiat pun, masih dengan nikmat dia. Ada orang yang membuat maksiat tanpa nikmat Allah. Betul? Kita ketika menjauhi Allah pun dengan kehampiran Allah. Betul tak? Kalau Allah pun jauh, macam mana kita nak buat maksiat? Dengan nikmat siapa kita buat maksiat? Ketika kejauhan kita pun masih dengan kehampiran Allah. Tiba-tiba kita mendekat, mustahil dia menjauh. Kan? Ada orang kita mendekat makin jauh dia. Buang-buang masa. Mendekat, menjauh. Allah itu, sebelum kita mendekat, dia mendekat. Bila kita mendekat, dia lebih rapat. Sebab tu dia kata, kau melangkah aku sejengkal, aku sehasta. Kan? Apa makna melangkah sejengkal, dia sehasta? Maknanya sebelum kita menuju cintanya, dia dah sampai kepada cinta kita. Dia dah sampai dah kepada kita. Kita baru nak berjalan, oh Allah dah sayang kita lama dah. Ya? Itu Allah. Ya? Jadi Allah cerita pasal nilai cinta dia. Jangan sibuklah dengan cinta yang memenatkan. Ya? Melainkan dijadikan cinta itu di bawah cinta Allah. Ya? Baik. Kemudian banyaklah tafsiran-tafsiran itu. Imam Al-Ghazali nanti menjadikan cinta terpuji dan cinta tercela itu kita sambung kan. Kita rehat berapa ni? 12 dah. Nanti kita masuk kepada cinta terpuji dan tercela, itu dia punya roh di dalam mahabbah fillah. Kemudian masuk bab murid, dan ini semua belakang ni banyak boleh baca sendiri, melainkan poin-poin yang kita nak sebutkan nanti. Wallahu alam, sambung pada cinta terpuji dan cinta tercela. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية